Kalau nak harapkan suami je, kadang tak cukup suami. Hai, Assalamualaikum sis. Ya, Nak tanya sis jual apa je ya? jual nasi lemak. Dengan kuih muih ya? Kuih dia ada lagi. Oh, okey, dia ada lagi lah. Sis, saya nak beli semua nasi lemak boleh? Nak beli semua. Semua. Tak ada, saya just nak buat sedekah je lah. Buat rezeki, nak share. Biasa kalau nak macam contoh akak nak niaga nasi lemak ni, kena bangun seawal pukul berapa? Nak siapkan barang-barang, nak masak, nak semua benda ni. Pukul 3 pagi lah. 3 pagi. Banyak kerja juga ni buat nasi lemak ni. Tapi kalau macam hujan lebat tu? Kalau hujan lebat, tapi kita dah memang datang pagi-pagi tu, kita dah start niaga. Tiba-tiba pukul 7, pukul 8 tu hujan lebat, kita niaga jugalah. Kita duduklah kat sini kadang sampai pukul 10, sampai pukul 11 tunggu customer. Ada juga customer datang walaupun hujan. Tapi risiko dia macam tu lah, dia kadang ada tak habis kalau hari hujan lah. Kalau misal kata tak habis tu macam mana kak? Tak habis, kita sedekah dekat surau ni, ataupun ada budak-budak lalu lalang, kita bagi kat budak-budak. Macam tu. Akak rasa perempuan kena ada income sendiri tak? Mestilah kena ada. Sebab Yalah, kalau nak harapkan suami je, kadang tak cukup suami. Sekarang kan semua barang semua mahal, naik semua kan. Jadi kalau suami kerja seorang, rasanya tak ada setengah tu, kadang tak cukup jugalah. Anak, kalau anak ramai. Sebab tu kita suri rumah ni, kalau ada selagi kita larat kan, selagi kita kuat, ada daya usaha. kita berniaga. Berniaga lah. Tak semestinya berniaga juga. Kerja-kerja lain. Kerja-kerja lain kan. Kerja apa-apalah. Kalau kita orang perempuan ni, nak kena ada income sendiri. Memang penting. Tambah-tambah lagi ekonomi sekarang kan. Kalau anak ramai lagi lah. Orang kata sepanjang akak 7 tahun berniaga ni, apa yang dah berubah? Maksudnya daripada sebelum akak berniaga dengan selepas akak berniaga? Daripada dulu rumah kita biasa je, kita dapat renovate dapur, contoh macam tu lah kan. Lepas tu anak pun boleh belajar. Rasanya kalau tak niaga, anak pun tak boleh belajar kot. Awal berniaga tu tak banyak, dalam 3-4 benda je. Sekarang dah banyak lah, 10 kilo, 12 kilo. Walaupun kadang-kadang kita sakit lah sebab barang naik kan. Semua naik, sekarang ikan bilis semua. Kadang ada yang murah, kadang ada yang mahal. Tapi akak tetap sama, bagi rasa sama. Macam mana kita rasa makan, kita nak rasa sedap kan. Macam tu jugalah customer. Terima kasih. Sama-sama. Perempuan, tak kisahlah bekerja ke, tak bekerja ke, ataupun housewife ke, suri rumah ke, betul. Memang kena ada income. Kena ada income sendiri. Sebab kalau misal kata kita tak tahu satu hari nanti apa-apa jadi, orang kata boleh bangun balik, boleh bangkit semula dengan income yang kita ada tu lah. Untuk anak-anak ke, untuk diri sendiri ke. Dia boleh lah nak jadikan modal untuk cantikkan diri kan. Tapi cantikkan diri tu, dia bukan sekadar pergi salon ke, pergi buat facial ke. Sebenarnya cantikkan diri ni maksudnya you sayang diri sendiri. Apa yang you nak, you belanja diri sendiri. Apa yang you nak makan, you bagi diri sendiri. Benda tu pun satu cantikkan diri juga. Dan confident. Confident tu baru betul cantik.